Hari ni bujang bujang kita dan anak dara kita temankan. Bukan selalu dapat sama-sama, kita orang 3 orang je kan. So sengaja bawa 2 orang kan. Senyum. Dam. Tidak. Apakah perasaan anda buat delivery hari ni? Bukan delivery, temankan. Kena paksa. Betul? Habis tu? Perasaan? Senyum. Oh. Apakah perasaan anda mempunyai mak seperti saya? Apakah perasaan anda mempunyai mak seperti saya? Cuba sekejap. Dapat pahala. Senyum. Kenapa semua orang ada? Kita belanja anak-anak kita ni sebab bukan selalu ada dapat diorang ikut ni kan. Jadi kita bawa diorang makan pizza. Sementara menunggu grup ni, ya kita selalu datang awal. Alhamdulillah datang awal. Jadi bila datang awal tu kita makanlah dulu ya. T'as dit à qui? Sarah. Ne t'as dit fais ce que je veux en fait. Tu dis ça à qui? Voilà, parce que n'oublie pas que je fasse une photo de cette pizza. So makan pizza, cheese je lah yang boleh makannya dengan mushroom, dengan olive. Dia jejaka daripada Al-Ilmi tu, jejaka daripada Al-Ilmi ya. Terima kasihlah atas pesanan. Okay, senyum sikit. 1, 2. Nasi goreng jam panas. Semalam okey tak nasi ayam? Okey, saya okey. Yeah. Tu nasi apa kat sini? Selamat pagi. Bonjour tout le monde, comment allez-vous? Assalamualaikum. Assalamualaikum, bonjour tout le monde, comment allez-vous? Hari ini hari yang berkabus ya. Ini adalah typically musim musim autumn, fall, luruh. Wah, nampak pokok-pokok ni tak lama lagi dia botak lah ni. Ni daun-daun ni kan dia botak. So, I love this weather. Cold weather macam ni memang best. 6 degree, sekarang nak masuk pukul 9 pagi. 6 degree, you're all best. Kalau pergi delivery macam ni, jalan banyak pun, I no hal punya. Itu dia tetamu kita ya yang ambil package kita. Package Paris 4 hari 3 malam. Macam mana Puan dengan servis kami? Oh, super. Ya. Puan macam mana boleh injured kaki ni Puan? Saya terjatuh dekat London. Macam mana boleh terjatuh? Jatuh dengan seronok ambil gambar dia dekat River Thames punya cruise. Ya. So tergolek dok. Masa tu dengan sis ni? Ya, ambil gambar dia. Undang tak sadar. Ada tangga. Ada orang tolong tak? Ada. Ya, One of the tourist. Tapi memang kebetulan bawa wheelchair daripada Malaysia Ni memang wheelchair mak dekat. Oh, memang sengaja bawa lah. Memang dekat London. Memang dekat London. So Kat London ada siapa? My sister punya rumah. Oh, patut nasib baik kan? So jadi berwheelchair tapi masih lagi di Paris, jalan-jalan, shopping-shopping. Banyak ke Puan shopping? Tak ada, belum. Belum? Baru nak pergi Bicester. Hari Oh. Sabtu. Tapi dekat Paris bukan ada shopping ke? Paris dia. Oh ni, sister kat belakang ni banyak shopping Dia beli Gucci. So it's your pertama kali pergi Europe So macam mana rasa best? Best. Dia kata Paris lagi best dari London. Kenapa? Sedap, shopping banyak Suka ya. So nanti nak datang lagi? Nak datang lagi tak? Paris nak datang lagi. Puas hati tak dengan servis kita orang? Nombor 1. Suka tak dia punya servis?
Ya, okey, Makan alhamdulillah. sedap. Makan sedap Tak cukup Abang minta resepi. Tak cukup Dia tak cukup. Okey, tapi semalam cukup tak? Nasi ayam cukup. Okey, Miss Smile. 1 2 3 1 2. Jadi, cek. Okey, kita nak naik train ke Champs-Élysées hari ni ya. Champs-Élysées, ada orang tu tadi dia boleh tidur pula dalam train Tak tahu buat apa, kerja malam ke apa, tak tahulah. Okey, kita berada di area Champs-Élysées. Kita bawa mak ayah kita jalan-jalan di Champs-Élysées. Senyum, 1 2 3, jap. 1 2 3, senyum je walaupun ada orang. 1 2 3. Mama kat sini depan orang ni. Okey. 1 2. Lihatlah ya. Oh, lihatlah. Mama tengok queue LV lagi panjang daripada queue Dior ya. Ni orang kayo-kayo. Kayo-kayo dapat ni ha. Okey, kita menikmati pemandangan malam di kota Paris ya. Amat jarang kita menikmati pemandangan malam hanya sekala bila kita ada mood gitu. Itu adalah French restoran yang terkenal Fouquet nama tapi aku tak ada lah nak pergi sini kan. Apa nak makan ni? Muka-muka yang ada kat situ pun tak gomar ni dah. Baiklah aku pakai pergi kedai biasa je kan. Ada duit kaya-kaya nanti boleh lagi kedai ni Okey, pemandangan di Paris. Kita nak naik train berdekatan sini. Train tu untuk pergi ke Eiffel Tower. Kita nak nikmati pemandangan malam. Kita suruh mereka bergambar ya. Di Champs-Élysées. Syifa, pergilah sebelah atuk tu. Peluk atuk. 1 2 3. Lagi 1 2. Syifa. Hey. 3 1 2. Okey. Boleh sewa kereta. Kau nak sewa kereta, bukan sewa kereta, pandu drive untuk berapa minit, 80 euro ke tak ingat dah. Kereta orang kaya, hangpa orang kaya, no? Oh, ferry. Okey, ni kedai Nike. Nike. Longchamp pun ada di sini untuk latest collection. Kurang sikit queue-nya sebab ada merata-rata. Longchamp bukan hanya di sini saja.
Jure kat sini tapi kita tak masuk lah kan. Sebab ramai orang lah. Kita pergi next time bila tak ramai orang. Nak tutup dah? Oh tak queue kat situ. Itu tempat keluar saja. Kita tak boleh nak masuk ya. Ramai-ramai macam ni susah. Jadi kita posing-posing saja hari ni. Berada di Trocadero. Oh, seramai-ramai orang hari ni you all. Ramai sebab public holiday. Tourist punya lah ramai. Jom kita posing depan Eiffel Tower di Trocadero. Syah, macam mana? Ada? Ada? Apa? Cik tak tahan sojuk Sojuk angin kuat. Apa kau bondoi baru nak buat jalan-jalan nak sojukan ni ha? Dah tua, time ni lah dikata tua. Gambar apa, Mama? Kat depan sana kan? Kita berada di bawah Trocadero ya. Trocadero di sana, kita di bawah ni. Malam-malam ada fountain. During the day, I am not sure. Jipanya Mama tu jipanya. Okey, dapat berkelip-kelipan. Berkelip-kelipan masing-masingnya. Senyum. 1, 2. 1, 2.
Sayang nenek ke? Nenek sayang lah. Mulut kotor-kotor nak cium orang. Muka dia. Macam mana sedap? Sedap, good. Good macam mana good? Anak mami tanya tu. Sebon macam mana sebon? Kacau anak. Good macam mana good? Syifa good macam mana good? Oh ya. Okay. Bravo anak. Kita berada di sini malam ni buat penghantaran di kawasan ini. Amat jarang dah aku berada di sini ya. So ini kawasan berdekatan dengan Hard Rock Cafe, Musée Grévin. Penemanku hari ini adalah dia ni. Alhamdulillah ditemankan mak dia. Banyak kedai-kedai kat sini tapi kedai-kedai dah tutup lah sebab kita orang sampai sini pun dah pukul 7.30 malam. Jom let's go. Okay, ada kedai vintage you all. Harganya aku tak tahulah kan. You like that green one? Ya. Just because it's green. Okay, mari kita berjalan-jalan. Grand Boulevard ni, metro keluar dekat Grand Boulevard. Dia akan keluar terus tak jauh daripada Hard Rock Cafe. So kalau you all naik metro, naik metro M8 berhenti dekat Grand Boulevard sampai untuk ke Hard Rock Cafe. Ini adalah Musée Grévin. Dia macam Madame Tussauds lah, ada banyak patung lilin dalam tu. Tapi when I been here about more than 10 years ago, banyak celebrities French. So now I think it's more than when I've been before lah. Oh, hidung dia, ya Allah. Gonna learn the consequence of being incompetent. Mental health is confidence, dreams and some modestness. I'm not here to save the day, that's for you to take away. I could play a million mind games, but instead I say something not illogical, something that is topical. Rub it on and watch it go, make yourself unstoppable. Dreams are irresponsible, but they're always possible. If you just believe, you could be so remarkable. Thoughts in my head, a collage and they spread. I'll be great one day, going off of my meds. No, I'm not giving up, no, I'm not like pasta. Ada creamy sauce, lepas tu ada minced meat dengan bolognese sauce tu. Bon appétit. Di mana dia? Aku dah menyorok, dia nampak tak? Dia nampak tak aku menyorok Dia nampak tak aku menyorok Aku menyorok macam ni, dia nampak tak? Aku menyorok ni terbaring kat kerusi ni, all tak nampak Dia nampak tak? Dia nampak tak?
Jangan beritahu Mama. Mama menyorok kan? Okay, this is just a testing 1 2 3. Testing 1 2 3. Thank you very much. Bye-bye. Assalamualaikum Bojo Culmun, Komo Talibu. So mari kita masak dinner. Ni dah aku nampak resepi ni lalu dekat newsfeed ku. I don't really know exactly apa dia punya resepi, tapi dah aku agak-agak saja. Ini adalah kentang dengan kulit dia sekalian dah aku dah bersihkan. Okey, dah masak. Rebus dengan air yang telah diletakkan garam sampai dia empuk. So ni dah empuk dah ni. Bukan hempuk empuk. Okey. Sekarang kita nak letakkan kentang tu. Sebelum dah aku letakkan dia, dah aku nak ambil penapis dulu. Kita nak tapis dia sebab kita tak nak air dia. Kita tak ramau air dia, tak ramau. Jadi apa yang dah aku buat macam ni dulu. Sebab dah aku rajin, dah aku ambil penapis yang paling kocik yang aku boleh dapat. Nah, orang rajin memang macam ni. Jadi mari kita tapiskan air dia. Sebab kalau terus masukkan dalam dulang pembakar ni, ada air, kita tak nak air. Di sini sudah cuaca musim luruh. Dia mendung. Hari ni hujan. Ramalan cuaca untuk minggu ni hujan ya. Untuk besok lah, hari ni dengan besok hujan. Kita tengok. Okey. Dah aku kena ketepikan dulu. Jadi bila keluar tu kenalah well covered Sebab sekarang ni musim orang tak sihat, musim budak selsema. Semua itulah. Astagfirullahalazim, terkejut aku. Okey, yang dah ditus tu bolehlah kita masukkan dalam bekas ni. Okey, yang dah tu bolehlah kita masukkan dalam bekas ni. Apa yang kita nak buat adalah kita nak lenyekkan dia. Sebelum tu dah aku nak ambil benda untuk melenyek dia. Benda yang tahan panas susun satu-satu dulu. Dapur sempit. Bila dapur sempit kan, jadi complicated je. Time ni lah benda ni bergoyang ke sana kemari kan. Astagfirullahalazim. Anakku 3 orang dah balik sekolah. Seorang lagi Sida tak balik sekolah lagi. Dia paling start awal, dialah paling lambat balik juga macam tu. Sekarang pukul 5 suku dah maghrib Jadi dia habis kelas pukul 6. Keluar gelap, balik pun gelap. Macam itulah musim luruh dan musim winter. Dah aku nak tuskan dulu yang lain-lain dulu. Sementara tu sebelum dia tergolek lagi. Okey, apa yang kita nak buat macam dalam video tu lah kan. Kita nak lenyekkan dia. Dah aku ni tangan kiri, susah sikit nak tunjukkan pada anda Basically lenyekkan dia macam ni. Gitu. There you go. Kita tepikan sikit. Kalau yang besar-besar aku tak tahu macam mana aku nak lenyekkan. Wala. Masuk mulut, bismillah. Makan macam ni pun sedap. Alah, kita nak jadikan dia crispy. Patutnya tak boleh gerak-gerak ni, tapi aku gerakkan dia kan. So, tu yang buat dia boleh terlerai tu. Cik Korea kat rumah ni tengah pasang muzik. Aku rasa yang bosa-bosa tu boleh potong lah. Yang bosa-bosa tu kan, sebab bosa bobona. Okey, tadi aku dah panaskan butter. Bukan panaskan, cairkan butter. Dan kita nak sapukan ke atas dia bagi dia berkilat-kilat sikit lah. Jadi bila bakar pun cantik je.
Mamie, t'as changé. Yalah. Changer maksudnya, ça veut dire quoi? Je sais pas, ta tête, elle a changé. J'étais maigre, Jade. J'étais 55. J'étais 55 kilos, Jade. Hai anakku, tengok mak dia, gambar mak dia masa mak dia muda, umur 26 tahun, lost how many kilos pregnant kasi Adam tu, sampai berat jadi berapa? 53, less than 53, less than 55. Memanglah dapat lain, ayo. Okey, bila kita dah sapukan butter cair tadi, kita nak sprinklekan dengan sedikit sea salt atau Himalayan salt, whatever you call it. Aku tak tahu aku orang panggil apa. Dan aku beli yang ini saja. Dia ada macam-macam spices dalam ni, ada garlic, whatever. You all boleh guna je apa you all nak Dan kita akan bakar dalam oven yang telah dipanaskan pada suhu 190 darjah. Kita tengok sampai dia crispy agak-agak lah. Maybe 30 minutes or less. I am not sure depending on your oven That's it. Ke oven you go. Okey, dah aku nak gunakan hanya 3 ulas bawang putih yang dah aku balutkan macam ni dan bakar dalam oven tadi sampai kita rasa dia cair tu kita keluarkan bukan cair, sampai dia lembut lah. Ni untuk buat sour cream. Punyalah tekun member buat apa benda pun aku tak tahu dia buat kat situ. Cik Korea lagi seorang dah turun bawah buat homework. So marilah tengoklah, nampak tak ada aku punya tumbuhan ini daun bawang tanam sendiri betapa senangnya boleh guna bila kita nak. So marilah kita memerlukan beberapa daun bawang untuk buat sour sauce kita untuk makan dengan crispy kentang nanti. Senang je tanam bawang ni, you all. Just rendam dalam air sampai dia akar dia keluar. Kalau macam fresh daripada bawang kita sendiri memang makan masa jugalah. Maybe dalam 3 minggu baru keluar pucuk dia. Tapi bila dah keluar tu banyaklah. Sebab tu dah aku buat dalam beberapa ketul juga sebab nak menunggunya keluar tu berjanggut jugalah. Kalau you all perasan, belah kiri tu daripada bawang ketul kan. Yang belah kanan tu pula adalah daripada yang dah aku beli kat kedai. Macam ni yang dah aku tunjuk ni. Ini beli kat kedai daun bawang tau. Jadi bila dah potong atas dia tu, dah aku tengok dia punya bawang tu masih gemuk-gemuk. Jadi boleh rendam dalam air. Maka dia akan tumbuh balik daun bawang tu. Kita recycle habis-habisan you all. Sampai dia punya bulb tu, sampai bawang dia dah kecut. Barulah kita tak boleh dah. Dah tak boleh keluar dah. Sebab habis dah hasiat dia dikeluarkan jadi daun bawang. Macam itulah dah aku buat. Jadi belah kiri adalah bawang daripada rumah, belah kanan adalah daun bawang yang dah aku beli. Tu dia hasilnya daripada yang dah kita kutip hari ni. Cukup untuk kita punya sour sauce. Jom kita buat sour sauce dia. Okey, masukkan sour cream terpulang berapa banyak you all nak kalau dalam rumah tu sekampung, buatlah 1 tong kan. Ni dah aku agak-agak je buat sendiri. Masukkan kuantiti seperti yang anda nak. Kalau setakat makan seorang tu sudu cukup lah kot. Tapi kalau tokak besar kono lah banyak-banyak. Tung adalah perlu Kelentang kelentung kita ketuk-ketuk sudu tu kita guna sampai habis lah, sampai leceh tak puas hati kentelang kentung kita buat dengan jari pula Okey, peserta seterusnya yang fresh kita kutip daripada ladang iaitu daun bawang kita gunting kocik-kocik macam ni. Kalau tak nak gunting, kalau yang maha rajin tu boleh potong-potong dengan pisau kan. Orang rajin dia terus guna gunting terus masukkan. Sonang cito tak payah banyak cito. Kita tak nak tak nak leceh-leceh, kita nak copek kan. Potonglah halus-halus macam ni, guntinglah halus-halus macam ni. Daun bawang yang kita kutip fresh daripada ladang. Yeah. Itu dia bawang putih yang kita bakar dalam oven tadi sepatutnya lagi lama tapi sebab aku dah kesuntukan masa dan budak-budak tu dah kelaparan. Okey, jadi dah aku keluarkan, dah aku penyek-penyekkan dia macam ni. Biasanya kalau kita bakar dengan lama dia akan keluar minyak naik minyak. Kau naik minyak engkau bawang putih naik minyak. Tapi sebab dah aku bakar sekejap je, maka dah aku terpaksa lenyek-lenyekkan macam ni. Bila dah lenyek-lenyekkan tu, kita tengok tu kita check balik
kita check dulu, kita lenyekkan lagi. Orang rajin punya buat kerja memang macam ni. Orang rajin ni, dia nak cepat, dia tak nak dah cari penumbuk ke lesung batu ke, malah kita nak copek. Okey, lepas tu kita masukkan terus bawang putih tadi ke dalam melted butter tadi, yang selebih-lebihnya lah selebih melted butter tadi kita masukkan dalam ni untuk mendapatkan minyak bawang putih gitu. Ni orang rajin punya style you all yang malas tu, you all memang buat very detail lah. Orang malas dia buat very detail, ni orang rajin Kita masukkan bawang putih yang dah lenyek tadi. You all patutnya bakar lagi lama dalam tu. Okey, sekarang step seterusnya adalah kita masukkan tadi campuran mentega cair dengan bawang putih lenyek yang dah dibakar tu ke dalam kita punya sour cream. Meleleh haliu aku ni bila bercakap ni sebab aku tengah puasa sambil buat voice over gitu ya. Ni dapat cocah dengan kita masukkan sedikit perasa lah macam serbuk ayam ke. Tadi dah aku masukkan setengah sudutih serbuk ayam. Beserta seterusnya iaitu garam ya. Kita masukkan garam ke aku masukkan? Ya, dan kita kacau bagi dia sebati, and voila, dah ready untuk dimakan bersama kita punya crispy potatoes. Kentang, crunchy munchy kentang kita. Okey, pantang nampak mak dia buat lain daripada lain. Dia muncul dan bertanya masa apa tu. Budak ni balik sekolah mesti kelaparan ya. Dia habis sekolah biasanya 5.30 petang. By the time sampai rumah, kalau tak traffic jam, pukul 6.30 dah sampai. Anak bertuah ni anak jatih. Satu-satu je anak jatih ni Itu dia, kentang lenyek garing dah siap, tapi tak cukup garing. Patutnya anda kalau buat resepi ni boleh bakar dengan lebih lama sampai dia nampak golden ala-ala rentung sikit. Baru sodap sikit. Tapi ni pun dah sodap. Kita tuangkan sour cream yang kita buat tadi. Jangan tanya kenapa tak ada sound. Aku tak tahu masa aku rekod ni kenapa tak ada bunyi. Agaknya letak mikrofon or whatever. Ya, itu cara makan dia ya. Kalau crispy lagi sedap. Tapi macam ni pun dah sedap. Bayangkan kalau lagi crispy. Kita dengan kulit-kulit sekali dah bersihkan. Kulit-kulit dia memang akan jadi sedap lah. Nampak tu. Aku puasa tengok ni. Sedap you all. Bon appetit. Terima kasih kerana menonton. Jangan lupa subscribe dan tekan notification button. Merci beaucoup.